waktu ni keluar tanda-tanda kiamat yang lain. Matahari daripada sebelah barat, keluar binatang dabah yang boleh berkata-kata, turunnya asap sebagainya, dan kemudian ending dia akan keluar angin sejuk daripada bumi Syam. Bumi Syam juga tuan-tuan. Angin sejuk ni angin apa? Tuan-tuan tengok Angin sejuk kata Nabi akan keluar daripada bumi Syam apabila angin ini kena kepada orang Islam yang walaupun saki-baki Islam dia ketika itu sebesar biji sawi. Kita tak faham macam mana saki-baki sebesar biji sawi je. Kira-kira dia ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia pun tak tahu apa dia, tapi dia reti mengucap. Maka dia juga dikira sebagai Islam apabila kena angin ni.